Assalamualaikum semua. Okey, bersama saya kita di Konti UMS FM hari ini. Okey, kita tinjau-tinjau sistem yang diguna pakai di dalam UMS FM ni. Jom. Okey, ini saya perkenalkan. Okey, kita gunakan ini adalah sistem Xenon. Okey, sistem Xenon. Okey, ni yang seperti mana yang anda boleh nampak. Inilah Xenon dia. Ini digelar sebagai playlist. Okey, playlist ni adalah hot clock. Okey, kalau orang-orang radio ni kan, orang radio kata hot clock. Inilah hot clock. Hot clock ni tempat untuk kita susun-susun lagu, susun iklan. Dekat sinilah kita nak susun-susun iklan dekat sini. Jadi di sini dari sistem Xenon ni kita ada mixer lah. Mixer easy edit untuk kita editing lah. Kita editing di sini. Ni ada single dengan multi lah. Ini tu kita buat editing lah. Kita boleh buat editing di sini. Berapa layer tu? Ni 4 layer dengan 1 layer. Kebiasaannya lah. Okey, apa yang perlu saya cerita dalam sistem ini? Okey, untuk kita masukkan lagu. Okey, macam kami di UMS FM, kami ni di bawah MSCP. Maksudnya lagu-lagu yang disiarkan hanya di bawah MSCP saja. Lagu-lagu Sabah kami tidak dibenarkan siarkan. Lagu-lagu Sabah. Kami tidak dibenarkan sebab kami tidak membayar. Kami tidak membayar MRS. Royalty tu, MRS. Kami pernah dapat surat. Tapi kalau frekuensi ni memang MC dia ada strict sikit lah. Dia ada strict sikit. Jadi maksudnya kalau bergerak secara frekuensi, banyak kerja sebenarnya. Kita perlu ada rakam kanah. So kita sebagai seorang penerbit banyak kerja sebenarnya. Banyak kerja. Sebagai seorang penerbit, bila lagu baru masuk, kita kena tapis dulu lagu tu, kita kena dengar dulu lagu tu, tengok macam mana menilai lah. Kita kena menilai lagu tu orang bilang lulus siar ataupun sebaliknya. Mesti ada kepakaran. Itu tu. Maksudnya tak semua lagu-lagu baru yang ada di Malaysia ni yang boleh saya mainkan. Ada satu jawatan kuasa yang melihat perkara tersebut? Selalunya kami refer kepada RTM. RTM selaku sebagai rakam kanah kami lah. Kami akan refer lah. Ada setengah-setengah lagu macam kalau lagu-lagu yang berbentuk agak sensitif, kami akan refer kepada RTM untuk mengetahui lah lagu tu lulus siar ataupun sebaliknya. Ini mixer ini mixer ni dia ada banyak channel lah. Okey, ini setiap ni dipanggil channel lah ni maksudnya setiap channel ni ada fungsi masing-masing lah. Ini sebagai mic, ini fungsi mic, mic 1, 2, 3 and 4. Ini untuk telefon masuk. Okey, telefon masuk. Ini untuk kita buat masuk CD, tapi CD rosak sudah. Ada telefon. Ada telefon call in. Kalau call in masuk kat sinilah. Kalau ini masuk, call in masuk. Ini untuk playlist kita lah. Playlist kita. Okey, kalau dalam pengajaran saya, saya lebih gemar untuk daripada auto ya. Saya lebih gemar untuk menukar kepada assist. Okey, kerana apa? Okey, saya contoh Okey, ini bukan lagu ini kapsul ini ucapan Okey. Kalau assist, okey. Kalau kita mati, okey, dia habis. So bila dia next play, dia akan play baru. Okey, beza dengan auto. Okey, kalau dia habis, dia tutup, dia naik, dia masih sama juga. Masih sama. So ada yang cover lah. assist tu maksudnya untuk kita live lah. Kita live lah, kita boleh on live lah di sini. Maksudnya bila kita down di sini, kita terus lah. Dia terus live lah di sini. Dia terus bercakap lah. Tapi sebelum on air dalam basic pengajaran, dia memerlukan 3 elemen sebenarnya kalau kita mau on air sebenarnya, di mana 3 elemen ni anda perlu mahir dalam segi scripting, penyampaian dan juga technical. Jadi untuk sebelum masuk ke dalam konti, orang dipanggil double banking ni namanya. Double banking. Sebelum masuk konti, kita akan berdouble banking. Maksudnya saya akan double banking dengan student sekurang-kurangnya seminggu sebelum on air. Seminggu sebelum on air, diorang sudah berada di sini untuk membiasakan diri. Tapi sebelum tu diorang sudah mahir dalam segi scripting. Diorang kena belajar scripting dulu. Diorang kena mahir dari scripting. Bila scripting diorang sudah mahir, baru ke silibus seterusnya iaitu penyampaian.
apa yang perlu ada sebagai seorang penyampai radio ni. Apa yang penting? ID station, tagline station, lepas tu dia punya untuk promosi station, promosi station. Contoh ni contoh untuk saya mengajar untuk student lah, sebagai saya punya talk set selalu lah untuk student. Saya bahkan bagi macam Pagi at Campus, Fitri terus menemani anda menerusi frekuensi di 91.1 MHz bersiaran dari bangunan Chancellery University Malaysia Sabah. Apa khabar warga Kota Kinabalu? Hari ini hari Rabu, banyak info-info menarik yang Fitri akan kongsikan kepada anda, dan kepada anda yang ingin kongsikan sebarang info-info menarik, anda boleh hantarkannya menerusi laman sesawang di Facebook, Instagram, Twitter dan juga TikTok UMS FM. Apapun jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda di UMS FM, Suara Kampus Lestari. Itu memang dalam kepala. Itu memang dalam kepala. Apa-apa saya sebab benda tu sudah balik-balik kan. Sebab tu saya dalam pengajaran saya kalau dalam student, okey, apa yang penting? ID station tu penting. Intro, outro mesti ada. Macam UMS FM kan, intro mesti sebut. Mesti sebut. Dia mau outro pun mesti sebut balik UMS FM. Itu benda wajib lah sebagai seorang penyampai lah, basic lah. Tapi kalau saya punya pengajaran juga, bila diorang sudah berada di komersial, kebanyakan macam kalau komersial di Radio Era, dia sudah ada diorang punya teaser sendiri. Teaser, maksudnya sebelum diorang masuk on air, diorang cakap ada satu iklan cakap okey, bersama Hakim di Pagi at Campus, macam tu. Jadi Hakim bila masuk dia nak sebut nama dia. Okey, kita terus kembali bersama kita terus kembali di segmen ini. Sudah ada teaser di depan kan. Jadi Hakim tak perlu sebut nama balik. Tapi dalam pengajaran saya lebih gemar untuk diorang sebut nama balik nama diorang. Untuk realnya diorang. Supaya diorang faham cara penyampaian yang terdahulu. Maksudnya ini yang konsep dahulu ni, sebab saya daripada RTM dulu. Okey, saya tengok terlalu banyak alat-alat yang ada di sini ni. Boleh terangkan lebih lanjut lagi tak? Apa yang Tok Fauzi nampak kebanyakan di sini mic. Ini mic gas mic lah. Ini gas mic. Ini kamera untuk kita OBS, untuk kita live lah. Sistem OBS. Ini di sini boleh nampak lah, di sini. Di sini sistem OBS. Boleh lihat di sini. Okey. Ini sistem OBS. Ini sistem OBS. Jadi ini juga kami guna pakai untuk podcast. Inilah untuk podcast. Dan kalau Encik Fauzi boleh nampak di sini antara tulis looping. Ini kebanyakannya kami guna ni untuk macam orang bilang untuk clapping, time untuk ketawa, tekan satu kali pop mana dia. Ya betul. Itu fungsi dia. Itu fungsi dia lah di sini ni. Dia memang dah fix untuk di dalam konti ni Fauzi. Sebab kekangan kami nak boleh keluar. Kami punya peralatan kami semua di dalam indoor saja. Kami tiada peralatan macam Tor Fauzi boleh mobilize kan. Kami mengdambakan juga untuk sekarang ni untuk on air sekarang ni kebanyakannya orang tidak telefon direct ke konti. Orang lebih suka WhatsApp. Voice message, Facebook. Orang lebih gemar di situ, lebih cepat. Jadi untuk penggunaan telefon ni saya kira sudah tidak praktikal lah. Sudah tidak praktikal lah. Sebab kita sekarang ni boleh communicate terus direct dengan Facebook, TikTok kan. Di komen terus, dia boleh terus boleh komen di sana kan. Maksudnya kita terus buka di sini kan. Dia punya TikTok, Facebook di sini. Tak perlu another screen kan? Tidak perlu another screen. Conference ke podcast ni je lah. Di sini siap terus. So kita 2 in 1 lah. Kita podcast, kita on air sekali kan. Terus sekali lah kita buat semua sekali di sini dalam masa yang sama. Kalau online panggilan, kalau dijemput kita buat TikTok live. Tapi kami mengajar juga student-student kami untuk buat macam kewartawanan di luar dengan menggunakan telefon. Kita buat live broadcast lah. Dengan hanya dia telefon, dia bertelefon, sambil tu kita ada live juga. Nampak juga budak tu bercakap begini kan. Dia bercakap di telefon kan. Dia cakap untuk frekuensi
Kita rakam kan untuk frekuensi kan. Dia cakap, bersama saya Fitri di bangunan Chancellery bagi menyaksikan convocation yang sedang berlangsung ketika ini. Apa yang dapat saya saksikan, apa yang dapat saya kongsikan ketika ini, pelajar-pelajar sedang berpusu-pusu masuk ke dalam dewan. Dia bagilah. Tapi ada juga budak tengah nampak, tengah tunjuk di tengah buat live gitu. Gitu. So nampaklah interaction dia tu.